Kita dekat JPM, tengok. Oh, mantap. Lamborghini apa tu ah? SVJ apa? 63. Yang paling power tu. Right. So, sekejap sini. Cap. Okay guys, kita dekat JPM, museum kereta rare bagi name sebab ni dah bertahun-tahun lepas ni dah ada masuk. So tahun yang lepas tu ni ada masuk, dan tahun ni ni dapat masuk lagi. So ni nak tengok apa collection baru bos JP Chin. So jom guys, tengok ada Lamborghini guys. Bila nak dapat ni? Dapat tengok je. Yang ni aku tahu. Jadi kita orang bawa Joyride tu tau. So ada GT3 RS dengan SVJ tu. Okay. Nak SVJ ke GT3? GT3. GT3. Siapa naik ni? GT3. Jadi dua orang je. Dia pun nak naik juga. Tak. SVJ. Kau naik SVJ, kau rekod SVJ, aku rekod GT3. Okay. Yang SVJ kita lagi boleh tunggu dulu sebab Korang dua naik SVJ. siapa naik SVJ dulu, kita lagi boleh naik. SVJ Zeng dah ada, so aku pakai tu keras. Nak tengok GT3 pula. Dia keras kan? Boleh lah. Boleh lah, kereta sport, kereta sukan lah. GT3 okey sikit kan? So nak rasa GT3 sebab kat custom ada. Kalau dia open tender, selesa kereta ni. Cerita itu kan. Jom. Thank you. This is your team. Yeah, my team this from Warna Garage. Them from Gallery Kereta. Okay, sure. So we actually already sort of like started our activity, which is to let one of the persons from the group in the car. SVJ or GT3, right? Yes, correct. Okay. So we can feel the car, whether which one the best. you actually only can choose one. But one videographer to sit at the SVJ. You want to record? Can? Oh yeah, sure can. And then another one sit in GT3, like Gallery Kereta, the videographer sit in the SVJ. Oh, yeah, So the Gallery Kereta sit in GT3. Okay, yeah, no problem. No problem. Okay. Yeah, can. Thank you. So any collection added? Last time I checked. I checked. You put is like 3-4 years ago. 3-4 years ago. Mostly the added one are the Porsche collection. Black Series. The JDM is still there. JDM, Sat Supra. Have Supra, 400Z, and then the R34 still have the Falcon one. Still there. Later we'll go one round of tour first. Okay. Justin will bring. My friend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari. Selamat Hari Raya yang dah habis. So we go one round of tour. Yang aku datang tadi bertahun lepas dah kan? Kau datang 2020 Mat. So since 6 years ago. When I was small. Sekarang 21. Which car you taking? Aku GT3, yang videographer tu. Dah naik belum? Belum. Sekejap. SVJ who's next? Who's next on the SVJ? Sesuai.
Okay guys, so selesai satu round. Kita feel drive dalam SVJ. Lepas ni sambung NIM. Rasa dalam Porsche GT3 RS. Okay guys, kita nak naik GT3 RS. Abang Aulia tadi naik GT3 apa pendapat? Kalau saya ada duit, saya beli satu. Kalau ada duit beli satu. Tapi abang memang ada duit. Abang ada duit. Tak cukup. Duit tapi tak cukup. Dia main kutu lah pula. Okey bang, sempena apa yang kita dekat JPM JP Museum ni? So sebenarnya saya nak tengok. Tapi tak ada kat sini. Ada berapa biji abang nak tengok ni? 3. Tapi tak ada kat sini. Tak ada kat sini. Kat mana lah? Saya pun tak tahu orang Kat mana? Okey, so korang hari ni kita ada teaser untuk kita nak review 3 dekat mana? Dia jauh daripada sini. Kita kena naik kapal terbang. So kat sini ialah museum JP Chin yang Name dah pernah review dulu-dulu, tapi makin lama makin bertambah. So congrats dekat bos yang sangat-sangat padu lah. Ini impian seorang lelaki nak ada kereta-kereta macam ni. So jom guys, first Name nak naik GT3 RS sebab Name tak pernah naik. Nak tengok apa dalam dia, mungkin jatuh hati ke kan. Kalau yang tu Name dah naik Zeng punya. Name dah pernah naik, so Name nak naik apa yang Name tak pernah naik lagi. Jom. Kita dengan TM dalam Porsche GT3 RS. So nampak tired sebab dah banyak kereta dia bawa tadi. Banyak orang dia bawa. Okay. Okay, nampak. Truly car guy. Jom kita try GT3 RS. Okay, so after I turn left, then I go a bit fast. Okay. Yeah, here Okay. chill. If I can go to camera. Okay, no problem. So Porsche ni dia rear wheel. So untuk nak try ni memang kita kena try dekat dry track. Tarmac yang dry, baru kita rasa power dia tu. Dengan kita punya driver yang banyak kereta dah banyak pengalaman. So kereta ni memang ada roll cage. Original carbon fiber roll cage. Yeah. Kau. Okay, we're gonna turn. Okay, kita nak try. Oh. So personally, the SVJ or GT3 RS? GT3 RS. Okay. You don't do this kind of stupid thing in SVJ. Betul. Okay, kita dah dapat jawapan GT3 RS bro. All the way. Nice. Guys, ada duit kena beli, tapi masalah tak ada duit. Macam mana nak beli? Jom. Truly the power, the car power tu memang deliver dekat tarmac lah. Memang nice lah GT3. I know this is your track ah. This is your track. Because ada water puddles sini. Dah tahu dah. Dia punya auto blip tu pun steam. Beza power. But yeah, so this car you can feel the whole power. Yes. Like some more you can feel. This one is NA right, not turbo right? NA. But I forgot. I think NA. It's NA. NA. The one GT2 is twin turbo. GT2 is a turbo. Yes. GT3 is NA, but the power is enough with the torque, with the power to weight ratio, everything is Because this good. 500 horsepower. Yes. GT2 is 700. Tapi you cannot use that. Yeah. 700. You know what I mean? So power on demand.
So thank you very much bro. No problem. Thank you very much for the experience. Thank you very much. So guys, kita shoot pre untuk kita punya nak tengok Bugatti dekat mana tu rahsia nanti kita bagi tahu. Okay guys, kita nak tengok apa ada kat museum JPM ni. Alright, jom. Last 6 years I dah datang. So now banyak perubahan lah. Ya, dah Dah tukar. Tambah sikit. Tambah banyak lah. Kereta yang. Okay bro, again thank you very much for the experience. Thank you very much. Thanks. Alright. Alright guys, then dah experience GT3 RS which is sangat-sangat best untuk kereta yang hypercar bagi Nim. So kalau korang kata pilih Lamborghini dengan Porsche ni, rasanya Nim go on Porsche kot, sebab kita suka bawa drive laju, drive yang nak comfort, nak orang kata apa, raw, nak corner toge-toge ke track day ke yang ni lah. Sebab kita tadi sendiri owner bro, man to man SVJ GT3 RS, dia kata GT3 RS. So bila bos pun cakap GT3 RS, so memang kita guna go GT3 RS. So one day kita kena tanam niat untuk ada satu GT3 RS. Cubalah. Lepas tu dah second dah murah sikit. Orang kaya dia beli baru-baru. Yang ni tak tahu jatuh harga ke tak. Kalau jatuh harga kita cuba ambil lah. Kalau tak jatuh harga kita cuba lah jual maruah ke apa kan. Tak ada gurau. Jual lah apa benda untuk kita try. Ni yang mana tahu ada kawan-kawan yang lebih kaya pakai, kata Nim aku nak tukar dengan Supra seminggu. Ngam dapat rasa. Siapa nak tukar Supra seminggu, okey kot, boleh kot. So guys, lepas ni last yang dibawa dengan GT3 RS. So tadi dalam 10 orang Lamborghini, 10 orang GT3 RS. So ni antara yang kat bawah Mustang baru, Mustang lama. So yang ni Suzuki Jimny, Jimny baru tapi dah di-convert ke G63 G-Wagon lah, G-Wagon G63. So macam biasa collection yang ni memang wow, speechless. Yang ni memang speechless lah. Bukan ada satu, nak ada satu pun tak mampu. Ni ada ramai-ramai. Dia macam otak dia mana nak beli ni kan. Macam tu lah. Kalau kau tengok kereta-kereta macam ni, dia ni boleh tengok dekat Discovery Channel je. Apa tajuk tu, overhauling ke, Allah dah lama dah tak ada Astro dah. So kereta-kereta tu masa tengok kat sini nampak macam macam tengok kat TV shoot. Itu kan. So Nim tahu collection ni memang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat awesome. So kita akan lepas pada yang last person yang naik dekat GT3 RS tu, maybe kita akan tour satu bangunan. Korang tengoklah video ni sampai habis. Apa collection tambahan, apa collection yang dia dah jual, dan sebenarnya kita shoot ni untuk kita shoot guys 3 bukan 1, 3 tau. Stay tune. Dia W lah. 2016. Dia macam ni. Dia W 10 piston dia macam gini. Sini tebur, sini tebur. Ni kalau aku letak 2 westgate ni atas ni. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 coil 2 4 6 8 16 lah. So 16 piston, 16
spark plug, 16 rod, 16 segala-galanya. So carbon fiber, tebu belah sini, gearbox dia kata 250,000 euro kali 6, sejuta lebih lah. So guys, sejuta lebih guys, ini barang dia mau tak kenal bagai Ford GT. Kawan dia bertolak masa tu Melaka keluar MCP. So ni kereta dia McLaren P1. So dia nakkan MCP1 tu, McLaren P1 tu berapa? Berapa bertolak? Subuh. Asal time tu kena tender kat sana Zaman tu tak ada online. Zaman tu tak ada EB. So memang zaman tu murah sikit lah sebab orang tak tahu. Nak teka berapa? Berapa? 80. Murah bro. MCP1 sekarang berapa? Ratus ribu. RM100,000 bro. Nampak? Zaman tak ada EBIT padu. Ni awet saya tau, Lindsay Lohan ni. Dia kecil-kecil saya suka dia sebenarnya. Kecil-kecil memang suka. Sampai sekarang pun dia suka. Suka tak? Dia elek-elek kan. Yang muka dia ni tu suka tu. Dia ganas. Masuk dalam video ni. Suka sebagai kita suka artis. Kita suka artis. Macam Aboy mungkin suka Ustaz Azhar Idrus. Sebab rambut dia macam tu pakai kopiah kan. Macam ni. Dulu ni kalau penyanyi kumpulan band dia Raihan. Hijaz. Macam mana dia ni? Demi Mas. So Lindsay Lohan favourite Herbie. Yang ni cerita lawak lah. Yang ni cerita ada 3. 1, 2, 3. 1 tak boleh terbang, 2 boleh terbang, 3 kereta api. Dia kereta api last. Kereta api terbang. Mana kata kau follow daripada 1, 2, 3? Confirm aku hafal lah cerita ni. Kau mesti tak tahu kan? Sebab kau tak faham English. Dia tak faham English. So dia tak faham. Dia takkan tengok cerita-cerita English. So I'm so sorry bro. Okay, bro. I'm from Nigeria. From Nigeria. GTA. Kok helikopter. Okay guys, kita dengan famous Instagram punya Amoy. So, Amoy, you drive Honda kan? What Honda? Which one? Ciazek. Expensive. So, what engine? Ori engine lah. Ori engine, not K-Swipe everything. Not. I want to sponsor the what? quad turbo, the Bugatti engine. You just say my name. And then say name us to take the engine for my CRZ. So okay, how the building got a lot of car. So which one your favorite? My favourite lah. The Lamborghini. Of course lah Lamborghini. Of course lah. Perempuan suka Lamborghini lah. Bukan. Kagai or not Kagai? Kagai right? Sikit lah. Can lah. Okay, so Ferrari tak minat? A bit lah. A bit. Lamborghini. Okay, which one Lamborghini? The new one or the old one? The old one. Okay, the old one. Okay, sikit lah. Okay. Alright. Okay. So, kita nak tengok kereta apa ni? Lepas ni. I suka yang Mercedes yang lama tu. Yang bawah tadi. Yang macam bicycle. Wait. Sebab tu mahal. Mahal tu? Mahal kot. I rasa I suka Porsche lah. Porsche baik tadi. You naik GT3 RS tak? Porsche sana. You naik GT3 RS? Porsche sini. Nak GT3 RS mah. Nak beri yang mana?
Ni yang kena buat macam ni, jatuh air tu. Bukan Okay, next target Porsche Supra dah ada, Porsche pula. Okay, nanti nak bawa you naik I punya Supra boleh? I nak bawa you naik Supra. You kena buat YouTube dengan you boleh? Boleh. I punya Supra baru siap. Next target Next target. Okey tak? Nampak macam kalau I drive okey kan? Okay lah. Next target Okay. Next target. On. Ni daripada 6 tahun lepas datang. Inilah Jaguar favorite name. Dia macam jarang nampak kan. Dia macam orang kata apa, time goes by, time flies. Kereta ni cantik dan dia tak sangka dah 6 tahun dah dia tengok kereta ni. Which is parking macam barulah sebab dia parking. Sayang lah dia tak bawa. Ni kira dah 6 tahun aku tengok kereta ni kan. Aku suka tu kereta ni. Masa tak bawa, ni tak sedap pun. Sedap. Semua rare lah. Sayang. Project 7 dia punya. Tengok dinding lah. Oh. Style lah. So nama kereta ni Jaguar Project 7, betul? Sebagai tribute kepada kemenangan 7 kali di Le Mans. Dan Kereta zaman 50-an tu pun ada bonggol di sebalik. Sebab tu dia ada bonggol kat sini juga. So kereta ni sebenarnya kat Malaysia tak banyak. Dul. Siapa yang bawa lagi semua? Tengku. TMJ tak tahu lah. Rare tu. Ini antara Jaguar yang dia datang je, dia memang lawa. Nombor plate pun lawa bro. Ni kalau ada, kalau antara Porsche tu dengan ni, nak try kat yang ni lah. Sebab dia macam unik tau. Mesti ada bumbung kan kan? Yelah mesti ada. Rare. Jom kita tengok ni Jaguar lama. Ni XJ something. Exhaust dia 4 ni. Exhaust dia exhaust dia 4. Dia macam kipas. So kita ada Lotus dan sewaktu dengannya lah. Tapi yang Jaguar tu lah paling cantik. Ambil gambar tu. Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose dance with a soft note. Let it ride, let it be, let it be, let it be. Got a breeze in my chest and a dark fade. I don't rush, I don't race, I just flow on free. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it ride. Okay guys, kita dekat section American car. So kalau tengok Chevrolet, Bel Air, Challenger, ni agak rare. Yang ni Yenko, Fast and Furious, yang ada eject button tu. Ni ada. So yang ni Chevrolet, Chevy, Corvette ni Corvette. So gila lah collection kan. Dia kalau JP kalau geng-geng JP Museum ni panggil memang pergi. Walaupun dah tengok banyak kali, tapi bukan selalu boleh masuk. Dia bukan sekali kau nak datang tak. Dia kena ada invitation je boleh tengok. So dalam video ni korang yang mana belum tengok video lepas, korang boleh tengok Ini style. Ni truck. Ni apa, C10 bukan. Ni Ford tak silap ni. Tak silap lah. Ford. Chevrolet. Ni ada nama Mercury lah, apa lah, tak tahu lah kan. Dia kalau kat orang putih, diorang chop top, diorang rendahkan diorang punya bumbung. Lepas dia tengok kereta, dia lupa nak review belakang. VIPS.
Tengok Katanya ada ruang lagi. ada ruang di sini. Dia buat ni tu. Sebenarnya ni bawa keluar kereta. Sebenarnya JZ tu dekat sini. Dekat sini tapi sempit sikit. Dia pergi bawa pergi event. Coy, event coy. So stay lah bagian ni. Okey. Belum sini. Baik kat sana. Sini dia nampak. Ni adalah collection ni ah. Swan. Swan Pak. Swan Pak. Stiker Swan Pak. Swan Pak. Kat Wirai Robek. Cuma belakang Man pakai dulu. Man pakai sini. Swan Pak. Swan Pak. Stiker. Tak ada. Stiker color-color tu kan. Ya. Itu audio system Thailand Tak ada. Iya kan? Community Thailand Malaysia apa dah. Oh. So guys, ini last section Dah. This one is the last section. Last section. Bike section. Oh, bike kat atas Harley Davidson. Kereta lah. So kita ada satu session K-Car. K-Car ni pun bukan murah guys. Ni dia buat konsep Daihatsu Coupon pergi ke Liberty Walk GTR punya ni. So sini bahagian JDM, ada GTO, NSX 34, 35. So Supra baru. Kenapa tak ada Supra lama? Mana Supra lama? Oi. Okey. Okey. Parking lah kau punya sini. Parking aku sini. Okey, nanti kita parking sini. So 400Z 400 ni 400 ni 400,000 juga kan harga dia. So antara yang lawa, kalau Tokyo Auto Saloon first dia carbon fiber semua. Kalau korang perasan memang lawa gila. Bila dah buat ini 280. Kalau nak 240 mahal kot. Dia 280 murah sikit macam gitulah. So kita tunggu Supra lama ada kat sini. Dia ni parking dia punya. Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace. Alright guys, berakhirlah kita punya tour dalam JPM Museum. Dia JPM Museum. Dia banyak collection kereta dia orang kat sini. Banyak collection kereta dia orang kat sini. Ini antara teaser yang mana collection yang dia orang dah ada, seperti Mustang kat belakang ni, American car, Lamborghini ada yang kat atas, Lamborghini lama sampai ke baru. Kita ada Mercedes lama sampai ke baru. Kita ada Jaguar punya collection, kita ada Mini punya collection, kita ada JDM collection kat sana. So, kenapa video ni ada? Kita nak review 3 kereta yang korang tak boleh tahu dulu, bukan sekarang. Dan kereta tu ada dekat satu tempat. Nanti kita review tempat tu kat mana, kereta apa, dan dia sangatlah mahal kereta tu. Tapi teaser yang dia bagi tahu, dia nak review kereta enjin yang 4 turbo tu. So korang tahulah, korang fikir sendiri kereta apa. Okay? So guys, jumpa lagi kita dekat next video, which is video yang kita akan reveal kereta apa yang kita nak review. So see you guys. Okay guys, jangan lupa like, subscribe dan share One and Garage, dan TikTok, IG, Facebook name. Dan kita ada few website yang kita collab sekali, so korang boleh follow, like dan share lah, supaya kita boleh tengok video-video. Bila korang support Name, ni akan buat video-video yang korang mungkin tak ada siapa yang boleh access kat sini kecuali invitation. So ni akan tunjukkan korang video-video yang kereta yang baik-baik dalam dunia otomotif untuk korang tengok. Untuk korang tengoklah macam mana dunia sebenar kereta-kereta orang kaya kat sini kan. Jom. Kat Sepang 400 to 500. So kenapa dia ada sampai 2 fuel rail? Zaman tu injektor tak moden macam sekarang, tak ada sisi yang besar. So dia orang terpaksa pakai injektor yang ada double kan, untuk nak cukup minyak. Nampak? You want to buy this engine? Tapi saya nak tahu yang You speak English. Speak English. Development engine. Oh.
Why you understand? Why you understand about that? Development engine. Oh, dia tak tahu apa pun. Dia tak tahu. Engine yang dah blueprint, engine yang untuk race. Nombor 1. Oh. Macam tak. Ini reviewer tak boleh pakai. Tak boleh pakai reviewer. Tak boleh pakai share. Oh. Tadi dalam ni dia Honda. NSX mana tak tahu tu NSX. Dia ingat GTO tadi. Tak, ambil tu, orang cakap ambil. Kita ambil API. Ambil API semangat apa kau ambil? Kau tak habis cakap. Ya betul ni. Kita memang ada chemistry. Seorang ada Jiria, seorang mana? Jepun lah. Bagi kau Dia lain kat Jepun. Bagi dia Jepun. Ni Kazakhstan. Tahu tak kat mana? Belakang Rusia. Sebelah selatan. Pakistan, selatan. Amal bab. Ni enam tayar. Ni orang panggil kalau orang masuk hutan dia panggil anak. Sebab muka dia macam gini. 6 tayar, 6x6. Bawa kereta. Ni aku cakap 6 tayar. Orang panggil anak babi. Tapi orang cakap bukan mencarut. Orang panggil anak babi. Bukan mencarut sebenarnya. Tapi memang orang cakap Babi tak mencarut, babi memang nama binatang lah. Babi memang nama binatang. dia mencarut lah. Dia kata bodoh. Dia mencarut. Mencarut lah. Sorry lah dalam tu. Tapi yang babi tu memang nama babi. Dia tak mencarut. Tak boleh boy, tak muat boy kau.